Jadi insya-Allah pada hari ini kita meluangkan sedikit masa untuk bersama dengan Ustaz Hasizal untuk memberikan sedikit perkongsian, ya, perkongsian dalam bentuk pengalaman beliau bersama dengan Syahid Demis Ahmad Ammar ini. Saya difahamkan ada perbincangan sesama Ahmad Ammar, ya, kita melihat rupa-rupanya ada beberapa tanda-tanda sebelum beliau pergi meninggalkan kita, dan tanda-tandanya itu menunjukkan kesungguhan untuk meneruskan kerja-kerja demi Islam ini, yang mana di antaranya termasuklah perbincangan dia dengan Ustaz Hasizal. Jadi insya-Allah saya ingat tidak melengahkan masa, saya memberi sejam lah untuk Ustaz memberikan sedikit pengisian dan perkongsian juga harapan kepada kita semua. Jadi dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kerana mengenangkan sebuah perpisahan adalah kedua-duanya di dalam kebaikan daripada Allah SWT. Saya ingin pergi kepada mungkin asas yang menemukan di antara saya dan almarhum Ahmad Ammar dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitulah di atas asas ilmu dahulu yang berkaitan dengan perbincangan kita ini. Apabila anak-anak kita habis SPM, persoalan bidang-bidang yang ada ni macam-macam. Dan bidang-bidang ini bergantunglah kepada mood dan juga kecenderungan yang ada dalam masyarakat pada satu-satu masa, nak pilih yang mana. Tetapi dalam banyak-banyak bidang ini, ada satu bidang yang saya kira sangat penting, tetapi untuk diri saya juga, saya sedikit terlewat memilihnya. Selepas SPM, jalan asalnya adalah untuk menyambung pelajaran di dalam bidang ekonomi, tetapi dalam temu duga saya mohon ditukarkan kepada bidang syariah dan pengajian Islam, dan alhamdulillah diterima. Lalu pada tahun 1993 saya menyambung pelajaran ke Jordan di dalam bidang syariah dan pengajian Islam. Tetapi dalam pengajian syariah dan pengajian Islam itu ada satu bidang yang begitu dekat dengan hati ini dan banyak tumpuan diberikan kepadanya, iaitulah bidang sejarah dan tamadun Islam. Ya. Kenapa bidang sejarah dan tamadun Islam ini penting? Dia mengingatkan saya kepada apa yang dipesankan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam karya beliau, Thaqafah Ad-Da'iyah, ya, thaqafah pendakwah, ilmu-ilmu yang perlu ada bagi seorang pendakwah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya ini yang dikarang pada tahun 1978, kita semua umat Islam adalah merupakan pendakwah dan dakwah kita adalah Islam. Dan untuk seorang pendakwah menyampaikan Islam, dia memerlukan kepada beberapa bekalan. Bekalan yang pertamanya adalah bekalan iman. Manakala bekalan yang keduanya adalah bekalan akhlak. Dan yang ketiganya adalah bekalan ilmu. Ilmu-ilmu itu pula Syekh Yusuf Al-Qaradawi membahagikannya kepada 6 jenis ilmu. Yang pertamanya adalah As-Saqafah Al-Islamiyah, ilmu-ilmu Islam yang saya sedang belajar pada masa itu, iaitulah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf. Ini merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang Muslim supaya dia dapat melaksanakan tanggungjawab dakwahnya, mengajak manusia dan umat kepada Islam. Manakala ilmu yang kedua pula adalah Saqafah Al-Lughawiyah wal-Adabiyah, ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa dalam erti kata kita perlu menguasai dan memahami tentang asas-asas bahasa yang membentuk istilah-istilah yang menjadi pembentuk fikiran kita. Kemudian yang ketiganya adalah As-Saqafah Al-Insaniyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Seorang pendakwah tidak cukup sekadar memahami nas, tetapi dia juga perlu memahami manusia
yang ditujukan nas itu kepadanya. Maka ilmu-ilmu insaniah ini, misalnya pada hari ini ilmu psikologi, kemudian sosiologi dan cabang-cabangnya di dalam sains sosial. Ilmu yang keempat pula ialah as-saqafah al-ilmiyah, ilmu sains. Ilmu sains bukanlah dalam arti kata orang macam saya yang belajar di bidang agama ni nak kena boleh huraikan teori-teori sains, tetapi asas sains itu mesti ada dalam fikiran kita. Kemudian yang kelima ialah as-saqafah al-waqi'iyah, ilmu yang berkaitan dengan kebolehan untuk memahami realiti. Ilmu yang membolehkan kita membaca apakah yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Manakala yang keenamnya adalah, sebenarnya yang keenam tu nombor 2 tapi saya bubuh kat ujung, ya. Yang keenam itu ialah as-saqafah at-tarikhiyah, ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Inilah 6 ilmu yang disarankan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahawa 6 ilmu ini penting untuk membentuk satu dakwah yang matang dan dapat mempersembahkan Islam dengan sempurna kepada masyarakat. Jadi dalam ilmu-ilmu yang ada ini, ilmu sejarah itu begitu dekat dengan diri. Walaupun di dalam SPM saya tidaklah secemerlang almarhum Ahmad Ammar, tetapi bolehlah sampai ke Jordan, dan dalam semua subjek yang saya ambil, subjek yang paling teruklah dari segi dia punya grading dia ialah subjek sejarah. Ya, memang itulah yang paling rendah. Saya minta maaf pada cikgu saya di sekolah, ya. Mungkinlah kerana cara belajar ke macam mana ke, sejarah itulah yang paling rendah banding dengan yang lain lah. Walaupun kemudiannya belajar di bidang sejarah. Ya. Mengapakah penting bagi kita untuk belajar bidang sejarah? Syekh Yusuf Qaradawi senaraikan dekat depan ini. Dan saya rasa poin-poin ini adalah merupakan poin yang sangat penting. Misalnya, secara ringkas, kalau kita tengok surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, dengan pandangan biasa, kita akan melihat ayat itu sebagai ayat fiqh. Ayat yang membincangkan tentang wuduk, yang membincangkan tentang tayamum, yang membincangkan tentang mandi wajib. Tetapi di hujung ayat itu Allah SWT membuat kesimpulan yang bukan kesimpulan fiqh, tetapi kesimpulan tentang satu kehidupan yang dibentuk oleh Allah daripada fiqh yang begitu ringkas. Yang sebenarnya apabila dipatah balik ke belakang, kita akan lihat kerana Allah memerintahkan kepada orang Islam supaya berwuduk, supaya bersuci, ia telah mengubah bangsa Arab menjadi satu tamadun yang berbeza sebelum wuduk wajib ke atas mereka. Yang ini kita tak boleh nampak dalam ayat berkenaan, sehinggalah dalam kepala kita adanya apa yang disebut sebagai historical thinking, berfikir secara sejarah untuk melihat sesuatu dalam konteks yang lebih besar. Ya, kerana itulah bidang sejarah ini sangat diperlukan. Dan pada tahun 1993, 1994, bidang sejarah bukanlah merupakan bidang yang menjadi pilihan ataupun mendapat perhatian. Ya, sangat sedikit orang yang menumpu ke situ. Saya juga secara rasminya adalah pelajar syariah, cuma sejarah itu merupakan pengisi masa lapang. Lalu akhirnya pada tahun 2012, saya ringkaskan cerita, saya telah mengambil tindakan nekat untuk berhenti kerja dan sambung belajar sepenuh masa dalam bidang sejarah dan tamadun Islam di Fakulti Pengajian Islam UKM pada tahun lepas, dan saya berpeluang untuk fokus betul-betul kepada Daulah Osmaniyah. Pensyarah-pensyarah memberikan sokongan. Tetapi masalah terbesar saya ialah saya tidak bertutur di dalam bahasa Turki. Februari 2013 saya telah pergi ke Dubai, pergi ke Turki melalui Dubai, dan semasa berada di Dubai, saya minta maaf Tuan Haji, saya terlupa nama ahli keluarga Tuan Haji. Ya, ada di sini, alhamdulillah. Beliaulah yang memberitahu kepada saya bahawa di Istanbul ada Ahmad Ammar, ya, anak Tuan Haji Ahmad Azam sedang belajar sejarah. Saya kata,
ini sungguh luar biasa ya. Saya pun tak tahu ada pelajar Malaysia di Turki. Pada masa tersebut saya cuma tulis di Twitter saya nak pergi Turki minggu depan, kalau tidak silap saya. Kemudian seorang pelajar Malaysia di Turki balas tweet saya, jemputlah datang, kami ada di Turki Ustaz. Siapa pula ada orang Melayu di Turki ni ya. Jadi saya pun pergilah ke sana pada bulan Februari 2013, dan pada masa itulah saya bertemu dengan adik-adik yang sangat saya kasihi, dan saya sangat gembira berpeluang berkenalan dengan mereka. Ada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Turki. Jadi saya tak dapat nak buang rasa terkejut saya ya, ada pelajar Malaysia di Turki, bukan di Quran kursu seperti mana yang ramai pada tahun 1990-an, tetapi di universiti. Dan mereka mendapat beasiswa daripada kerajaan Turki, mendapat beasiswa daripada universiti dan pelbagai sumber yang lain, sesuatu yang tidak wujud pada zaman saya teringin nak belajar itulah. Akhirnya saya beritahu pada mereka, saya kata kalian semua ni hidup dalam mimpi saya. Ya, realiti kalian ni ialah mimpi saya 10 tahun yang lalu. So saya menumpang gembira, rasa seronok, termasuklah di antara mereka saya berkenalan dengan Ahmad Ammar, yang pada pertemuan pertama kali kami, Ahmad Ammar bersama dengan sahabat dia iaitu Halim Bukhari, mereka berdua yang berada di rumah pada malam tersebut. Maka kami bersembang panjang, berkenalan, dan pada masa tersebut yang paling mengejutkan saya ialah sudah tentulah sebelum Ammar ialah Halim itu sendiri. Sebab Halim memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah merupakan anak kepada Profesor Bukhari Lubis, pensyarah di UPSI, dan kata Halim, saya berada di sini salah satu sebabnya ialah kerana pertemuan ayah saya dengan ustaz dekat UKM lebih kurang 10 tahun yang lalu. Ya, sebab saya nak sambung belajar di Turki, ayah beliau sangat gembira dan menyokong. Tiba saya tak jadi benda tu, dan Profesor Bukhari Lubis tidak begitu gembira dengan apa yang berlaku, maka dia menyarankan untuk anak dia pergilah ya. So anak dia belajar sekolah Izzuddin macam saya, kemudian sambung belajar di Turki. Pada bulan Februari baru-baru ini saya kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan disertasi master saya. Kajian disertasi master saya ialah berkenaan dengan kitab At-Tariqah Al-Muhammadiyah fi Bayan Sirah Al-Ahmadiyah oleh Imam Muhammad Al-Birkawi, atau lebih dikenali di Turki sebagai Imam Birgivi Mehmet Effendi. Itu adalah fokus kajian saya. Saya perlu pergi ke tempat di mana Imam Birgivi tinggal. Ammar tidak berkelapangan pada masa itu, ramai yang tidak berkelapangan, ada macam-macam jadual. So seingat saya ada dua orang yang belajar dalam bidang sejarah, iaitulah Halim dan juga almarhumnya Ahmad Ammar. Dua orang ni, dan kerana itulah perbincangan banyak berlaku bersama dengan mereka berdua ya, di samping dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan semasa tiba di Ankara, saya, Halim dan Nabhan naik kereta, manakala Ammar bersama-sama dengan Saifuddin dan juga seorang lagi saya lupa siapa, mereka bertiga naik bas daripada Istanbul dan tiba di Ankara bersama dengan Halim, seorang lagi, Halim Khayyat, datang ke Ankara. Dan semasa di Ankara, kami pergi ke kedutaan untuk selesaikan urusan pasport mereka, dan kemudian saya nak mencapai hajat saya untuk pergi ke Universiti Bilkent, iaitu universiti yang saya sasarkan kalau boleh nak belajar. Tak belajar pun dapat buat attachment sekejap pun jadilah, kerana adanya beberapa orang tokoh penting yang mengajar di universiti ini, khususnya Profesor Halil Inalcik yang mengajar di universiti ini. Maka sempatlah kami ambil gambar sikit-sikit dekat sini. Saya fikirkan pada masa itu peluang saya agak terbatas kerana saya sudah berumah tangga, anak 4 orang, jadi nak adventure ni agak terbatas. Maka apa yang boleh saya buat ialah saya fikir saya nak kenalkan pelajar-pelajar ini dengan kenalan-kenalan saya yang 15 tahun, 10 tahun lalu mereka adalah pelajar-pelajar seperti saya, tetapi sekarang ini sudah jadi profesor, sudah pegang pelbagai jawatan yang mungkin boleh mereka manfaatkan. Jadi semasa di Ankara, saya telah bawa pelajar-pelajar ini ziarah housemate saya, iaitu Dr. Jengsu Ucer. Dr. Jengsu Ucer bekerja di Diyanet Vakfe di Ankara, menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar.
Ya, jadi kami bermalam di rumah beliau. Banyak perkara yang dibincangkan, dan pada masa itu saya masih ingat masa saya duduk di sisi ni, saya geram melihat perbualan mereka lah, sebab semua orang cakap Turki. Ya. Saya boleh faham sikit-sikit, tapi boleh menyampuk sikit-sikit je lah, sikit-sikit cakap duduk. Jadi saya rasa macam saya sedang memandang mimpi. Ya, ada ramai budak-budak Malaysia tengah cakap Turki dengan housemate saya. Ya, berbual macam tu, dan saya rasa bersyukurlah kepada Allah SWT. Apa yang saya bayangkan ialah mungkin 5 ke 10 tahun akan datang, Malaysia akan mula menerima kemasukan nilai-nilai baru daripada Turki yang selama ini terhalang, terutamanya kerana faktor berkaitan dengan bahasa. Ya, tapi bila ada ramai pergi belajar kat sana, saya membayangkan 5-10 tahun akan datang, insya-Allah akan banyaklah ya idea baru, pengalaman baru, terutamanya berkaitan dengan sejarah yang akan datang ke negara kita. Memanglah ini adalah pertemuan terakhir lah, iaitu hari saya balik ke Malaysia. Ya, ini bergambar ketika saya turun ke bawah di hadapan rumah pelajar-pelajar ni. Dan pada masa ini saya ingat banyak benda yang tak selesai bincang bersama dengan mereka. InsyaAllah nanti balik Malaysia nanti datanglah ke rumah saya, kita sambung perbincangan. Terutamanya Ammar dan Halim yang menimbulkan beberapa persoalan penting. Cuma saya tahu Halim insyaAllah tak balik, dia ada plan yang lain. Ammar yang bercadang nak balik pada masa itu. Ada banyak nak dibincangkan, sebab mungkin kelebihan saya ialah saya belajar syariah di Jordan, kemudian saya masuk ke bidang sejarah. Maka apa yang saya belajar dalam bidang syariah di Jordan itu sangat penting untuk mengendalikan pengajian di bidang sejarah di dalam social science. Dan itu yang Ammar risaukan. Dia kata pengajian dia ialah 100% social science. Maka teori-teori yang dia belajar, falsafah-falsafah yang dia belajar, saya tengok kertas jawapan yang dikongsikan di Facebook tu, perkara-perkara yang dipelajari tentang sejarah, falsafah Eropah, benda itu memerlukan kepada penapisan, filter. Bagaimanakah seorang Muslim nak menggarap falsafah-falsafah Barat tersebut? Yang itu agak sulit bagi Ammar dan juga bagi Halim, kerana peringkat ijazah pertama mereka telah masuk ke situ. Jadi saya kata tak apalah, balik ke Malaysia nanti kita bincang. Yang saya boleh fikirkan ialah saya kumpulkan beberapa buah buku dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris yang saya rasa ini mungkin boleh jadi bahan bacaan lah untuk antum bawa balik ke Turki nanti. Tapi itulah kita merancang, tapi benda tu tak jadi. Apabila Ammar balik ke Malaysia, separuh pertama penuh jadual yang dirancang bersama dengan keluarga, ya, pergi ke Kemboja kalau tidak silap saya pada masa tersebut. Saya pula separuh kedua cuti Ammar, saya pula pergi ke Turki. Ya, patut dah dekat dah. Saya pula pergi ke Turki untuk menyertai program summer school. Selalu teringatkan pelajar-pelajar Malaysia ni, sebab kawan-kawan saya dalam kelas ini, pelajar-pelajar PhD kebanyakannya, dalam kelas ini ramai di kalangan mereka bukan orang Islam. Ya, tetapi mereka mengkaji sejarah kita. Misalnya rakan saya yang paling kecil lah, yang belakang ni, ya, daripada Finland, ya, Ville, ya, Ville daripada Finland ini mengkaji pemikiran Syekh Ismail Al-Ankarawi yang menghasilkan syarah kepada Masnawi oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Saya fikir macam manalah Ville ni boleh jumpa Syekh Ismail Al-Ankarawi. Dia belajar pengajian Islam dekat Helsinki, ya, di Finland. Kemudian pelajar daripada Jerman yang baju merah ini berusia 25 ataupun 26 tahun, bertutur dalam 8 bahasa, ya, untuk belajar dalam bidang sejarah. Kemudian siapa lagi kalau saya, yang belah sini ni pelajar daripada Itali, ya, fasih berbahasa Arab, tak pernah pergi negara Arab, belajar bahasa Arab di University Napoli. Dia ialah pelajar Itali. Fokus dia ialah tentang Drus, komuniti Drus di Beirut dan juga di Israel, Palestin semasa dalam pemerintahan Osmaniyah. Saya hanya sempat lari daripada kursus ini sekejap untuk berjumpa dengan pelajar Malaysia 1 malam sahaja di rumah di mana almarhumnya Ammar dalam perjalanan nak pergi, jika tidak silap saya. Dan bila saya balik daripada kursus berkenaan, ada gap beberapa hari sebelum Ammar balik ke Turki,
dan memang tak sempat jumpa. Dia juga penuh, saya juga ke sana sini, terlupa langsung. Dan saya ingat lebih kurang dalam 2 minggu selepas beliau balik ke Istanbul, beliau menghantar mesej kepada saya, ya. Dan mesej itu saya rasa pada masa itu, secara jujurnya saya katakan, saya telah melucukan komen itu untuk menghilangkan rasa tekilan. Sebenarnya saya tekilan dan sedih, tapi saya melucukannya. Apabila Ammar kata, saya minta maaf Ustaz sebab saya tak sempat jumpa Ustaz masa balik cuti, tapi saya mimpi jumpa Ustaz dan Ustaz memberitahu saya sesuatu tapi saya tak dengar. Kebetulannya saya juga ada bermimpi sesuatu, ya, bermimpi sesuatu, dan saya bermimpi jumpa dengan orang tua. Ya. Saya menyangkakan orang tua itu ialah Imam Birgivi, ya. Dan saya jumpa dengan Imam sebab hari-hari baca Imam Birgivi pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba bila Ammar cakap macam ni, saya cakap pada Ammar, saya ingatkan orang tua tu Imam Birgivi, yang muda tu saya. Rupanya yang tua tu saya, yang muda tu hantar. Saya cakap macam tu lah kan, ya. Tapi tak apalah, tak ada rezeki nak jumpa, insya-Allah nanti kita bincang. Dan jika tidak silap saya, lebih kurang dalam mungkin dalam seminggu lebih kot, ya, ataupun 2 minggu sebelum kejadian itu berlaku, Ammar hantar mesej yang terakhir beliau kepada saya, dan beliau memaklumkan bahawa beliau dan rakan-rakannya telah mengadakan perbincangan untuk menggerakkan study group. Masa di Turki hari itu, mereka tanya saya apa yang mereka boleh buat untuk mereka groom diri mereka. Saya kata, yang boleh saya fikirkan ialah, satu, kena banyak membaca. Sangat malang duduk Turki, tak baca buku dan tak kutip buku, ya. Kena banyak membaca, dan supaya membaca tidak membosankan, bincang, buat program, bincang dan tulis, buat blog, hantar artikel ke majalah-majalah di Malaysia. Orang Malaysia tengah tunggu nak baca, apa je tulis tentang Turki, semua orang Malaysia baca, ya. Maka tuliskan, hantarkan banyak-banyak. Dan saya sarankan begitulah. Saya cuba untuk tidak membiarkan rasa sedih menguasai diri saya, kerana kalau melihat kepada pandangan dunia, walau sebesar mana pun harapan kita, kematian adalah satu kehilangan. Sudah itulah kalau bagi keluarga lebih lagi, tapi bagi saya yang sempat kena Ammar sekejap saja, apa saja kematian adalah satu kehilangan. Kucing mati pun sedih, kan, kalau kat rumah. Apatah lagi lah seorang insan yang begitu bermakna dan begitu mengejutkan saya kerana bertemu dengan orang seperti beliau. Tapi saya tidak mahu kesedihan itu menghalang mata saya daripada melihat bahawa perancangan Allah SWT itulah yang terbaik. Apa sahaja yang kita rancang di dunia, jangan mengatasi harapan yang paling tinggi, iaitulah harapan yang paling tinggi agar kita semua menjadi ahli syurga Allah SWT. Itulah yang paling besar. Walaupun hajat untuk melihat lahirnya orang-orang Melayu yang berbahasa Turki boleh mengkaji sejarah Daulah Osmaniyah itu sangat besar. Keperluan dia sangat besar. Di perpustakaan Sulaimaniyah, saya difahamkan ada banyak manuskrip yang telah disalah indekskan. Dia telah diindekskan sebagai manuskrip Parsi kerana pengindeks itu tidak boleh membaca Jawi, sedangkan manuskrip itu dipercayai adalah merupakan manuskrip Jawi. Sejarah Malaysia baru dikaji, saya tak tahulah, mungkin dalam 30-40%. Kita ada banyak lagi sumber di Turki, sumber dalam bahasa Belanda, sumber dalam bahasa Portugis, surat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kepada kerajaan Majapahit berada di Spanyol, ya, untuk dikaji. Tapi tak ramai orang yang nak pilih bidang ni, nak belajar bahasa-bahasa asing. Jadi nak dapat pengkaji sejarah tu sikit sangat. Maka kehilangan pemergian Ammar itu sangat mengejutkan saya. Saya tidak rasa kesedihan itu berpunca daripada pertemuan yang singkat, tetapi terlalu terkesan dengan harapan yang begitu besar. Akan tetapi kerana Ahmad Ammar telah pergi dalam keadaan yang sangat sempurna dan pastinya dicemburui oleh seluruh makhluk yang berada di atas langit dan bumi, apa lagilah yang perlu disedihkan.
apabila yang pergi itu adalah seorang ahli syurga. Itu pada pandangan saya, walaupun mungkin tidak layak untuk saya menyebutnya kepada Tuan Haji dan juga kepada Kak Nur Azlina dan juga ahli keluarga. Dan bagi saya, sepanjang tempoh sejarah Islam, umat Islam berpusu-pusu nak pergi ke Konstantinopel untuk mencapai janji Nabi SAW, kerana adanya Abu Ayyub Al-Ansari yang bersemadi di pinggir tembok Konstantinopel itu, dan ketentuan Allah SWT, Ammar dikebumikan tidak jauh daripada makam Abu Ayyub Al-Ansari itu. Maka saya jadikanlah itu sebagai azimat dan harapan saya, seperti mana yang saya catatkan dekat awal slide ini. Saya kata, ya, Bir Syahid Gidar bin Mujahid Galil, ya, seorang syahid pergi, 1000 mujahid akan tiba untuk menyambung usaha ini. Dan saya tidak mahu menyebutnya secara dramatik, saya menyebutnya dalam bentuk perancangan. Dan salah satunya sudah tentu di belakang Ahmad Ammar tertinggal satu legasi yang besar yang boleh kita jayakan bersama. Antaranya ialah program Gabungan Pengkaji Tamadun Dunia yang diusahakan oleh ayahanda beliau sendiri. Dan saya kira program-program inilah yang perlu kita terus wacanakan untuk menyambung, ya, perjuangan yang ditinggalkan. Jadi saya kira sekadar itulah, walaupun tidak tertib berterabur teratur. Saya tak, mungkin yang paling akhir yang ingin saya ucapkan ialah saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah yang setinggi-tingginya kepada Tuan Haji, kepada Kak Azlina sekeluarga, kerana telah mendidik dan menghasilkan insan seperti Ahmad Ammar, dan mengizinkan kami untuk berkenalan dengan beliau. Kata-kata yang saya tulis di Facebook saya ialah, saya kata mungkin dunia ini terlalu kotor ataupun terlalu mencabar untuk menanggung seorang insan yang begitu hebat seperti Ahmad Ammar. Maka benarlah sabda Nabi SAW semasa melihat sekujur jenazah dilalukan di hadapan baginda, kata baginda, mustarihun atau mustarahun minhu. Bila berlaku kematian, yang terjadi ialah mustarihun dan mustarahun minhu. Sahabat tanya, apakah dia mustarihun itu ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan berehat? Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba Allah yang soleh meninggal dunia, maka matinya adalah kerehatan untuk dia daripada kepenatan di dunia. Mustarahun minhu pula ialah apabila orang-orang jahat meninggal dunia, kematiannya merehatkan seluruh makhluk yang ada di atas bumi kerana dia telah mati. Maka saya rasakan bahawa saya meyakini bahawa pemergian Ahmad Ammar adalah satu kerehatan kepada beliau. Yang tinggal bukanlah kesedihan, yang tinggal adalah azam hasrat untuk menyambung sebuah perjuangan, insya-Allah. Terima kasih atas ruang yang diberikan. InsyaAllah kita mendoakan kebaikan untuk semuanya. Wallahu a'lamu bisawab, wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hasizal atas perkongsian yang cukup bermakna. Bagi saya ingat kita sebagai terutamanya ahli GBTD dan juga kepada hadirin hadirat dalam memahami soal sejarah, kepentingan sejarah Islam itu sendiri telah diteroka oleh orang bukan Islam. Bagaimana pula dengan kita sebagai selaku umat Islam sendiri? Adakah kita mengambil iktibar ataupun mempelajari daripada sejarah yang sudah semestinya pernah gemilang suatu ketika dahulu? Dan saya ingat satu perkongsian yang cukup baik juga daripada Ustaz apabila menekankan soal sejarah juga penguasaan bahasa, yang merupakan antara ciri-ciri yang kami di dalam GPTD ingin ketengahkan supaya ahli-ahli dan juga penggerak-penggerak GPTD dapat menguasai 4 bahasa. Jadi dengan kekuatan itu kita dapat mengambil balik, mempelajari sejarah dengan slogan kami ataupun moto kami, kita menjejak sejarah yang kita pelajari itu, kemudian kita meneladani, kemudian barulah kita memimpin. Jadi di situ alirannya, di mana kita melahirkan pemimpin melalui jalan menjejaki sejarah itu, insya-Allah.